Allah Ta'ala kata apa? Bersegeralah kamu minta ampun, sebab disediakan syurga pada kamu seluas langit dan bumi. Allah kata masuklah syurga, fastabiqul khairat, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Berlumbalah buat ibadat, mai cepat taubat, aku nak bagi syurga. Neraka tak pernah panggil, oi, marilah masuk neraka. Ada ayat Quran? Saudara, masuklah neraka, mana ada kan? Ya ada, marilah masuk syurga. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Panggil orang masuk syurga. Marilah masuk syurga sok. Tak nak. Nak mana? Neraka. Ni parah ni. Hayya 'alas salah, marilah sembahyang. Tak nak. Main bola ni. Hayya 'alal falah, marilah berjaya. Tak nak. Pasal apa? Saya nak main. Main saja tuan-tuan. Di dalam Al-Quran Allah menyebut perkataan falah, yuflih, muflih, muflihun. Perkataan falah ataupun yang seumpama dengan dia ada 40 kali. Kan? Allah sebut apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang berjaya. Orang berjaya dalam Quran Allah Ta'ala sebut 40 kali. Sebab tu orang Melayu kalau nak berjaya dia selalu buat 40. Selalu begitu. Ada orang cakap apa buat 40. Rupanya mereka duk kaji Quran, Allah sebut 40 kali tentang berjaya je. Maka mereka pun bila baca Yasin 40, bila cakap 40, bila buat 40. Salah kan? Tak salah. Perkataan berjaya lagi satu dalam Quran, nama dia Fauz. Fauzun, faz, faqad faz, fauzi. Maka Fauz ini diulang sebut 29 kali. Satu Allah Ta'ala sebut muflih, falah. Satu lagi Allah Ta'ala sebut fauz. Dua-dua membawa maksud yang hampir sama. Serupalah juga perkataan nabak dalam surah Al-Ma'idah misalnya, pada ayat yang ke-27, 28 Allah cerita watlu alaihim naba abnai adam bil haqq. Naba maknanya berita, surah An-Naba. Satu lagi khabar. Naba berita yang besar, khabar berita kecil. Naba Allah Ta'ala kata in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau kamu orang fasik bawa satu berita yang besar, siasat. Satu lagi berita nama dia khabar. Khabar ni berita kecil, tak payah ambil tahu. Naba tu berhati-hati. Sebab berapa banyak orang yang jatuh fitnah, jatuh rosak, jatuh masalah bila dia tak siasat naba itu tuan-tuan. Kita kalau baca Quran tuan-tuan, mentadaburkan Quran kita seronok tak? Hujan ada 7 nama. Cari balik 7 nama ni apa? Rumah ada 4 nama dalam Quran. Kenapa Allah menamakan Quran? Rumah saja ada 4 jenis. Hujan ada 7 jenis. Baca ada 2 jenis. Belajar, membaca ada 2 jenis. Berjaya ada 2 jenis. Cerita, berita ada 2 jenis. Bila kita fasih tentang Quran, memahami Al-Quran, Masya Allah, kita akan jadi orang hebat. Sebab tu Allah kata wasari'u. Satu lagi fastabiqu. Yang kedua, jangan tangguh-tangguh taubat, sebab kita tak tahu bila mati. Yang ketiga, jangan tangguh besok. Apa dia? Ibadah. Tadi saya baca ayat dekat televisyen tuan-tuan tu, baca dalam TV tuan-tuan tu, dia sebut di dalam Al-Quran ada manusia yang kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila dia tengok api neraka, dia bunyi api neraka tu, dia dengar, dia cakap ke Tuhan, Rabbana, Tuhan kami, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar bunyi neraka, kami takut, farji'na, balikkan kami semula. Nak buat apa? Nak amal salihah, kami nak buat amal salih. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin hari ini neraka dah ada, syurga dah ada.